Nama aku Wan Syafiqah dan ini saya Farah Musi. Suatu hari Tuhan campak aku ke dunia. Tak pernah terfikir aku akan bernafas serta-merta, aku diberi ruang menjadi manusia, akal dikurnia Tuhan, baik diguna untuk pedoman setiap masa. Masa kecil, aku suka buat sepak. Mainan aku, aku suka biar bersepak. Suatu hari, aku kena marah. Ditambah dengan sumpah seranah. Tapi aku masih biar mainan aku bersepah di ruang lantai rumah. Sebab aku masih kecil. Masa tu aku masih belum faham apa yang mereka bebel. So aku biarkan mereka berleter. Asalkan aku dapat main hingga berhenti. Aku leka, aku anak kecil yang leka. Leka dengan dunia penuh warna-warni, hidup seorang diri dalam dunia yang aku cipta. Tak ada siapa pun dapat masuk. Sebab kuncinya cuma daripada aku. Sunyi dalam dunia yang aku cipta. Tiada siapa pun dapat masuk. Kerana kuncinya cuma ada pada aku. Teringat lagi masa aku masih kecil. Melukis adalah nadiaku. Kertas-kertas buku latihan aku koyak. Dan aku masih lagi kena marah sebab dia orang cakap melukis tu tak ada faedah, tak ada masa depan. Dan pada tahap tu aku dah bunuh aku yang selama ni jadi nadiaku. Suatu hari Tuhan dah tetapkan aku ni macam mana? Punya dua tangan, sepasang mata macam kau. Sama seperti mereka yang ada akal, bijak. Sampai suatu masa aku bersoal, adakah aku ini anugerah atau beban semata? Mereka tak nampak potensial, mereka cuma nampak ini beban eksistensial. Alangkah indahnya jika bersungguh dan punya poket yang tebal agar aku sentiasa di lambung kunci tanpa gagal. Aku meneruskan hidup sedikit tempang
bunga lawang, kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh. Cermat terjaga tutur bahasanya, hemat gemilang akalnya, pendeta. Luhur hikmah, penuh bermakna, seringkali wujud tak kala keramaian tiba. Adakah aku salah seorang daripada mereka? Setibanya diperah seisi tenaga, dikuahkan bersama rempah aroma, menaikkan rasa sungguh pesona, harusnya mendidih ke lohong angkasa. Gaul sampai mendidih, biar air itu jernih, walaupun aku menahan perih. Jelmalah seangkatan raja bermahkota, seluruh alam menunduk kepadanya. Umpama lorong diliputi pohon bentara, lincahnya ajaib tertumbuh melata. Dan jampi itu tak pernah kena. Belajar yang kerana terpaksa itu adalah tiada langsung keikhlasan dalam kepala. Hentak-hentak kaki. Ya, itu betul. Hentak-hentak kaki, menangis, berpusing di lantai. Ya, itu aku. Semua yang jahat itu aku. Semua yang baik itu adalah dia. Dan aku bersoal, kenapa? Dan persoalan itu tiada langsung jawapannya. Jadi kaki ini mau ke mana? Adakah mau ke kiri, kanan, depan, belakang? Langsung tiada. Arah aku sifar. Dalam ni selalu bergegar. Macam apa? Macam sesuatu yang aku tak boleh nak cakap pada mereka. Walaupun aku anggap ini semua macam apa lagi? Bila aku kemudian dibicara, biar sempurna seni kata, mata-mata pesona bertingkah sua. Adakah seluruh sutera? Aneka warna puing-puing sentosa menjadi dinding gelora, beretuk sepi, pening, titis-titis angin menjadi dingin. Tak kala riang berpusu-pusu pulang. Adakah sekar dalam ingatanmu tentang risik-risik cemburu? Puta madah, bunganya helah, dedaunan luruh menutup jendela pura-pura yang saksama di alam kedewasaan ini. Adakah itu jawapan sebenarnya yang aku cari? Adakah itu jawapan yang kau cari? Jawapannya tak ada pada aku. Mungkin jawapannya cuma ada pada dia. Tapi aku belum mahu pergi dulu. Dan aku duduk dan aku jadi span, menyerap segala-galanya. Aku adalah serapan span, seperti span, menyerap segala dugaan tanpa gagal, tanpa soal. Seperti span, segalanya hinggap, lalu berumah tanpa gagal, tanpa soal. Seperti span, dipaksa menelan getir tanpa soal, tanpa gagal. Seperti span,
dipaksa akur dengan pilihan tanpa akal, tanpa soal. Seperti span, lalu meresap, lalu meruap, lalu mengucap. Kata-kata direndam lama kelamaan menjadi peluru-peluru berpandu tanpa pemandu, hilang arah segala tuju. Selama ini aku adalah span. Aku adalah span yang meresap macam-macam hal dengan dugaan tidak habis-habis, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Harus diingat, ini cuma serapan span. Tutur aku masih perlu sopan. Sopan yang tidak perlu aku terangkan bagaimana itu sopan, bagaimana aku perlu kehadapan kepada dengan apa sahaja yang menjadi rintangan, halangan. Aku adalah span, aku adalah span, aku adalah span, aku adalah span. Hidup aku dari kosong hingga 31, aku adalah span, aku adalah span, aku adalah span. Itu yang ada dalam fikiran. Hidup aku adalah span berada dalam lingkungan yang dipaksa untuk bertahan. Nama aku Sayyidina Kursi dan itu tadi Wan Syafiqah.